Latihan Kendiri 1.3, soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada sebuah bulatan berpusat di O dan berjejari 7 cm. Panjang lengkuk PQ adalah 14 cm. Cari sudut dalam darjah perimeter tembereng berlorek. Okay, so cari A. Very easy one. Degree. So SJ theta, lengkuk 14, jejari 7, theta. Theta adalah 14 bahagi 7. Kita akan dapat 2 rad. So nak tukarkan kepada degree, darab 180 pi bahagi 180 per pi. Okay, so 2 darab 180 bahagi pi, so akan dapat 114.592 degree. Untuk B pula, tembereng berlorek. Tembereng perimeter, lengkuk dah ada, so kita tinggal cari perentas sahaja. So cari perentas, formula dia 2 jejari sin theta per 2. Okay, so kalau mau awak dalam degree, boleh je terus 2 jejari 7 sin 114.592 bahagi 2. Tekan kalkulator, 2 darab 7 darab sin fraction 114.592 untuk bracket perentas 11.7806. Perimeter tak habis lagi perimeter adalah perentas campur lengkuk 14, so 14 tambah 11.7806 20.7806 cm. Alright, siap.